Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dekat kan. Aduh. Aku dah dekat lah. Meja dia dah sempit. Kalau dekat ini Suara baik-baik. Weh, kata dah Ijaz lagi dalam bilik. Tadi menyogok. Dah ada. cepat dah nyanyi. Ayah dah baca bismillah. Baik-baik. Allah. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan ayah dan ibu. Allah selamatkan kamu. Dah, Tangan. Tangan. Lambat, aku tak lampau. Kau nak nyanyi macam kau nyanyi tu tak Nizam tadi ya? On. Off. Dua cara on. Ya Allah, mak kita kemarin tu. Sudah ada, sudah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa kafi majidah ya rabbana anta kama ya bani jalal ika mu'adzim sultan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, di pagi yang tenang dan penuh barakah ini, kami memohon permudahkan semua urusan kami, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk menaklukkan setiap ujian yang datang kepada kami. Ya Allah, kurniakan kepada kami jiwa yang tenang dan hati yang lapang, agar hari ini menjadi hari antara hari yang terindah dalam hidup kami. Ya Allah, murahkan rezeki kami, tambahkanlah lagi keberkahan bagi kami, limpahkanlah ketakwaan kepada kami, serta istiqamah ibadat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami yang kedai ini, dan jadikanlah kami mensyukuri segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kami miliki. Ya Allah, janganlah hati kami ditutupi fikiran buruk sekecil manapun, dan janganlah kami nampak keburukan semata-mata. Ya Allah, janganlah kami menutup hati dengan sebuah fikiran buruk walaupun cuma sehujung kuku. Ya Allah, jadikanlah kami bersyukur dengan apa yang sudah kami miliki sebagai modal untuk memuliakan-Mu ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami bahawa hidup adalah waktu yang dipinjamkan, harta anak pinak adalah amanah yang ditanggungjawabkan. Ya Allah, jadikanlah kami bersyukur atas nafas yang masih kami miliki. Ya Allah, jadikanlah kami bersyukur atas keluarga yang kami miliki, bersyukur atas pekerjaan yang kami miliki, bersyukur atas kesihatan yang kami miliki, bersyukur atas rahmat dan nikmat yang kami miliki. Ya Allah, jauhilah kami dari sifat riak dan sombong, ujub, sum'ah dengan apa yang kami miliki. Ianya bukan milik kami, ianya milik-Mu ya Allah yang Maha Esa. Ya Allah, jadikanlah kami umat-Mu yang sentiasa menunaikan kewajipan dan hak kami kepada-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi keampunan dan penerima taubat dan yang Maha Penyayang, terimalah taubat kami dan sayangilah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, rumah tangga kami, kampung kami, negara kami dari sebarang ancaman luar dan dalam. Engkaulah Allah, Engkaulah ya Allah tempat sebaik-baik pelindung. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kurniakan kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami, dosa kaum keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, serta dosa sekalian muslimin muslimat di mana saja mereka berada. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarga baginda bersama para sahabat-sahabat baginda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Abang beli dah selesai malam je. Baju basah ni. AutoCAD kan? Untuk ambil gambar, siapa ambil gambar? Video je. Apa dia? Duduk. Di meja ni ada kan pasal ni. Mana? Ambil gambar, ambil gambar. Lepas ni kamu atuk ni. Tuan memang ni akaknya dah api semua dah sini pernah ibu sekejap. Kita ambil video. Dah bangga tak masuk dah bangga. Macam ambil video. Dah nisab tak masuk Tak ada, dia tak masuk. Aduh, dah bangga ni tak masuk. Ya, tu dah perlu basah baju ni. Tak apa lah. Lupa nak buka tadi. Ada anak sini. Apa ni? Apa ni? Mana? Tempat pun berubuk juga Tangan sini. Aduh, sibuk. Apa sikit tangan, apa sikit. Okey. 1, 2, 3. Ya, sikit ni. Okey. Ini Alung. Okey. Okey, potong kek. Mana boleh dua orang? Dorang lah. Mana besok saya nak alung. Sip. Nak sip ni. Dua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kau nyanyi lambat. Dah. Masuk shortcut. Jangan. Potong. Ada sebab nandung je. Mana surat Alung, surat Melayu je. Gambar nak gambar. Put dalam lapau. Pakai tangan dah. Susu juga masalah. Okey, apa sikit Alung? Apa sikit? Okey. 1, 2. Okey, malah Pak. Alung ni. Kau dapat ini gegau pula tangan. Tangan dah gigil lah. Okey, 1, 2. Okey. Okey, dah duduk. Kursi duduk. Kursi yang duduk. Aku kat sikit sini. Awal sangat. Assalamualaikum. Nangis nanti. Nanti sudah nangis. Takut nangis. Khairul anwar normala. Alung dan Kak Long. Ya. Ayah dan ibu. Paling sedap. Memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan yang baik, memberikan nikmat bagi kita, meneruskan hidup kita di dunia. Sesungguhnya apa yang diberi oleh Allah adalah satu ujian. Dikurniakan pangkat Tu kejap ya tu. dikurniakan isteri adalah satu ujian. Dikurniakan anak-anak adalah satu ujian. Dikurniakan ahli keluarga adalah satu ujian. Tunjuk kat TV. Maka marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dan melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita untuk sujud menyembahnya, melaksanakan segala suruhan dan perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tilangan. Sempena ini ayah ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada anak tersayang Anak Anwar yang ke-43 tahun dan menantu tersayang Normala yang ke-40 tahun. Kami harapkan anak-anak kalian dapat hidup berbahagia, sentiasa aman damai, mendidik anak-anak yang penuh kasih sayang dan penuh tanggungjawab sehingga akhir hayat, sehingga ke jannah. Laksanakan tugas tanggungjawab ini kerana Allah. Kerana Allah akan disoalkan besok di akhirat apakah peranan dan tanggungjawab kita pada ahli keluarga, pada jawatan, pada pangkat yang telah diberikan kepada kita.
Sesungguhnya kedua nikmat yang telah diberikan kepada kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jumlah kita mulai sekarang jangan oleh keadaan lalai lagi untuk terus beribadah kepada-Nya, untuk terus memperhambakan diri kita kepada-Nya, dan sesungguhnya kita akan kembali bertemu dengannya dengan membawa bekalan kita yang mendapat keridaan daripada-Nya, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan ditempatkan bersama dengan ahli-ahli syurga di surga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ucapan ini kami harap kalian dapat terus melaksanakan tanggungjawab dan amanah Allah ini yang tidak akan terputus sehingga kita menutup kematian terakhir. Oleh itu, bersabarlah apabila ujian yang datang daripada Allah dan cuba mengatasinya dengan keredaan dan memohon pertolongan daripada Allah. Oleh itu, di kesempatan ini saya kata kami mengucapkan selamat hari lahir kepada kalian berdua, dan jagalah diri baik-baik, jaga keluarga baik-baik supaya kita dapat menjalankan tugas tanggungjawab kita di akhirat kelak. Sekian, assalamualaikum. Hari kelahiran yang ke-43 tahun, mendoakan semoga Alung sehat sejahtera hendaknya dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, dan jadilah anak yang baik, anak yang bertanggungjawab, dan jadilah ketua keluarga yang baik. Alung, dengan ini juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Selama ini Alung banyak membantu mak dan ayah, ambil berat tentang mak dan ayah. Terima kasih Long. Semoga Allah saja yang membalas jasa baik kau tu. Mak mohon kepada kau, jagalah keluarga dengan baik, didiklah anak dengan baik, jadikanlah anak-anak seperti anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan tinggal solat dan banyakkan berdoa untuk keluarga. Kerja baik-baik. Sekarang kau dah dipertanggungjawabkan dengan tugas yang besar. Jadilah orang yang beramanah. Alung, mak tak dapat nak pergi meraihkan hari kelahiran kau. Kami mampu doakan saja dari jauh. Ayah dan mak ucapkan selamat hari lahir kepada Mama dan Mama. Ayah ucapkan kepada kamu berbahagia di samping keluarga yang tersayang, dan panjang umur, murah rezeki, dan beri kesihatan yang baik. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum, halo. Nizam ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 dan tahniah di atas pencapaian Alung dalam karier. Semoga Alung sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah. Kenapa kau takut nak Nizam? Dikurniakan keberkatan di dalam gandaan umur yang diberi Allah, serta diluaskan pintu-pintu rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan berbahagia di samping keluarga. Nizam hanya boleh mengucapkan terima kasih kepada Alung kerana menjadi abang yang terbaik buat Nizam dan adik-adik. Semoga Alung sentiasa sukses. Okey, bye Alung. Sini saya nak mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Alung. Semoga dipanjangkan usia, diberkati hidup dunia akhirat, diperluaskan pintu rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga kau jadi abang yang terbaik
salah cakap. Untuk adik-adik, semoga dipanjangkan usia untuk menjaga adik-adik dan untuk berbakti kepada kedua ibu ayah. Kau adalah abang yang terbaik yang sangat menjaga keluarga, yang sangat menjaga adik-adik, yang sangat peka dengan semua masalah dalam keluarga. Terima kasih banyak-banyak sepanjang kau menjadi abang, menjadi ketua dalam adik-beradik. Banyak benda baik yang adik-adik dan kami ni belajar dari kau. Besar tanggungjawab kau. Terima kasih banyak-banyak dari kami semua. Happy birthday Alung. Selamat Hari Lahir Alung. Semoga kau dipanjangkan usia, permudahkan segala urusan, mendapat rezeki yang berlipat ganda dan hidup sentiasa dalam keadaan bahagia. Pertamanya orang ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak Long, sebab kau sentiasa ada dengan orang, sentiasa ada dengan keluarga kita, sentiasa beri sokongan, putus, tak pernah rasa penat untuk keluarga. Orang juga nak minta maaf sebab orang banyak buat silap, banyak orang tahu kau ada sakit hati dengan orang, banyak kali kau sakit hati dengan orang. Minta maaf. Mari kita sama-sama dapat menjadi adik-beradik yang terbaik untuk mak ayah dan juga untuk adik-beradik yang lain. Cuma kita dah kurang seorang adik-beradik dan orang yakin sebab kita datang dahulu dia jadi sangat rapat sekarang. Orang ucapkan terima kasih sangat-sangat atas segala yang telah kau lakukan untuk diri orang, untuk adik-beradik dan juga kau merupakan seorang anak, suami, ayah dan abang yang terbaik. Orang tahu kau cuba sedaya upaya kau untuk menjadi yang terbaik. Jangan pernah penat berhenti loh untuk mencuba menjadi yang terbaik. Orang doakan kau terus maju dalam kerjaya kau, dalam hidup kau. Kau harap kau dapat ke mana yang kau mahu. Terima kasih banyak-banyak Long. Selamat Hari Lahir. Assalamualaikum untuk Alung. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-43. Semoga kau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, diberi ketenangan hati dan fikiran, dikeluarkan daripada segala kesulitan dan masalah dalam hidup. Dan semoga kau juga bahagia bersama isteri, anak-anak dan keluarga yang tersayang. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih kerana menjadi seorang abang yang sedaya upaya menjalankan tanggungjawab dengan baik. Terima kasih kerana sentiasa ada bila adik-adik kau merindukan kau. Terima kasih untuk segala-galanya. Dan orang sayang kat kau. Love you. Assalamualaikum Allah. Di sini Mak nak mengucapkan selamat hari lahir yang ke-41 tahun. Semoga malah sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia,
bahagia di samping keluarga. Dan mak nak ingatkan, jaga diri baik-baik, jaga suami, jaga anak-anak. Sekarang Alung dah jadi OCS, kerja dia dah bertambah. Malah doa-doakanlah dia supaya dia selamat dalam pekerjaan dia. Kerja dia banyak mencabar, banyakkan bersabar. Okey Mala, tu je lah mak dapat pesan lah Mala. Okey, Di sini Nizam ini ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-41. Semoga Allah Ta'ala beri Kak Long kesihatan yang baik, diberkati dunia akhirat dan juga dipermudahkan segala urusan Kak Long. Bagi Nizam, Kak Long kakak yang terbaik. Selama Kak Long menjadi kakak ipar Nizam, belum ada lagi masalah yang timbul. Jadi Nizam rasa Allah Ta'ala pilih Kak Long menjadi kakak dan ahli keluarga Alita yang terbaik. Baik Kak Long. Dan kepada Kak Long pula, selamat hari lahir Kak Long. Jangan rasa bertuah jadi adik ipar Kak Long. Kak Long suhai yang lembut, yang baik. Semoga Kak Long dipanjangkan usia, hidup diberkati dunia akhirat, hidup bahagia dengan Kak Long dan family, happy dengan family kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Menjaga Long, menjaga anak-anak sepanjang kewujudan Kak Long dalam family kita orang. Kita orang happy, Ijah happy, dia suka, kita bersyukur sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pintu rezeki Kak Long diperluaskan dan diberkati insyaAllah. Semoga Kak Long jadi Kak Long the best podcast. Terima kasih banyak-banyak. Happy birthday. Selamat hari lahir Kak Long. Semoga Kak Long ceria selalu, hidup berbahagia di samping suami dan juga anak-anak. Dilipat gandakan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak Kak Long kerana telah menjadi kakak ipar Aus, menjadi salah seorang ahli keluarga yang terbaik dalam keluarga Azita. Aus tahu Kak Long telah cuba sedaya upaya Kak Long untuk menjadi menantu, isteri, kakak ipar, mak yang terbaik untuk semua orang. Dan Aus mengharapkan agar Kak Long jangan penat untuk terus mencuba menjadi yang terbaik. Semoga Kak Long terus ceria, berbahagia dan hidup diberkati. Selamat hari lahir Kak Long. Okey, untuk Kak Long malam pula, Adik nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran juga. Semoga Kak Long pun terus berjaya untuk segala apa yang Kak Long buat. Panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Teruskan bersabar untuk segala ujian dan dugaan dalam kehidupan. Stay cool, stay pretty. I miss you and I love you. Happy birthday. Selamat hari ulang tahun kelahiran ayah yang ke-43 tahun dan ibu yang ke-41 tahun. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Semoga ibu dan ayah terus berjaya di dunia dan di akhirat. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana telah membesarkan kami bertiga dan telah mendidik kami. Kami juga ingin meminta maaf atas segala kesalahan dan kesilapan kami selama ini. Kami doakan semoga ibu dan ayah berbahagia di samping kami dan keluarga yang tercinta. Kami sayang ibu dan ayah kami.
Tertua dariku harap sabar menunggu kepulanganmu tunggu. Siapa yang tahu kata itu dengar saja cerita hanya kita berdua. Pagi yang gelap ini sudah tenang, aku masih muda berdoa, ku amat merindukan kamu. Pagi yang gelap ini sudah tenang, aku hanya muda berdoa, ingin ku pulang ke masa dulu. Intinya harmoni macam kamu. Macam Hai Kaya juga. Kena aku tak apa-apa. Ya, yang deadlift dah. Deadlift lah. Tunggu bulan 7 pula 17 bulan 7 Woi. Nak kuda lah. Ni bukan aku tak boleh dah orang jana aja apa ni tak ada ni. Dia nak macam kuda. Dah habis. Best tak? Kau punya video yang paling best kali dah buat. Panjang. Paling panjang. Okay, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Tahniah kepada produser. Terima kasih. Tang nyanyi tapi tak boleh belah lagi. Nak cover sedih tengok. Sampai habis. Yang atas tu. Ya. Sedap dong. Dia nak cover sedih dia kan. Sampai habis atas tu tengok. Sampai habis botak. Kenapa nyanyi? Sama macam nyanyi lagu Melayu juga. Ada tak bagi hadiah? Hadiah. Cepat, aku dah pergi.